kelaparan. Po, kau bilang apa, Po? Aku pernah mati dah kalau tak Aku cantik tu. Aku dah cakap dah, Po. Matanya kena ambil orang. Serius. Sampai LCC guys. Malam sampai lewat memang tutup lampu CCTV. Assalamualaikum, bersama lagi dengan Asyik Channel. Alright guys, kali ni kita orang ada ride untuk pusing satu Semenanjung. Bermula pada hari ni 14 hari bulan 9 malam kita orang gerak. Start dah pukul 7 ni. Tinggal tunggu Kamal je yang belum sampai lagi. Kita tunggu kejap. Kamal macam mana? Telefon tadi tak angkat, mungkin dia on the way kot. Kita ada pecinta haiwan. Oh, mantap. Siapa nama dia, Po? Ini kalau pasal baru jumpa kita namakan dia Tommy. 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 Biasa anjing nama Johnny. Itu adik-beradik dia. Siap belanja ke roti tu? Kita ada rezeki lebih kita kongsi nampaknya. Itu roti pedas tu. Tapi dia dah makan dah. Menjajah dia mencari air. Nanti suruh dia cari air kat sana. Kita ada Sadan. Dari Rafiq, kita ada Pak Tam. Ni motor presiden kita. Dah mula pedas. Dah mula pedas. Hai. Angin baru. Oh, tak baru. Pasal dia 140. Ini? Ini 120 belakang. Oh, kecil sikit. Oh, ingatkan tak ya asal hilang. Bukan Dia eh. buat prank ke? Depan baru je. 100. Oh, okey. Kamal sampai. Akhirnya. Ada kena prank ni. Ingat kau buat surprise. Ni motor Sapik. Baru keluar kedai untuk ride. Semenanjung ni. Mantap lah Sapik. Motor baru. Helmet baru. Tak ada kecil semua. Walah. Memang itu dia pecinta haiwan. Siapa lagi? Kamal, kita je lah. Dah tak ada lagi, kita je lah. Kita je lah. Ni motor reset power ada. Lepas santung dah tak laju dah. Sarung. Okey, ni motor Sadan. Dia sebagai GPS. Dia akan jaga bahagian depan lah untuk cari jalan. Selamatkanlah perjalanan kami ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Kita mulakan perjalanan kita. 7:10 minit malam. Okey, alhamdulillah kita dah sampai. Kau ada minyak kau? Haju. Haju. Kau tangki besar lain lah. Kita tangki kecil. Baik, update lagi. Sekarang dekat Pendalinggi, kat Petronas. Baru je lepas isi minyak. Cik, sarai.
Itu Salai. Pakai Encik Salai malam ni ya. Itu Salai. Mantap. Kita kejut Pak Wu. Kerja Pak. Duduk. Dia cakap aku pinggang sakit. Apa? Untuk sakit kata dia. Aku cakap dia, abang dah 48, abang pun steady lagi ni aku cakap. Kata duduk ada seat dia. Macam keras sikit lah. Kalau, ada dia keras sikit tu. Buat lakonan balik. Kira orang bulan. Jalan. Kira orang bulan. Oh. Apa gaya apa dia apa? Kira orang bulan dah. Weh. Enggak, mesti ada kena. Tapi tu kereta lah. Tangkap kereta. Aku geram dengan kita tadi tu. Jadi kita tangkap kereta pasal meter aku ni beringan. Dia ni dah baru satu berapa aku dengan Sadan lebih 7. Sadan 12 aku dah 127. Macam mana nak cakap dia nak tangkap aku punya? Aku kan ada orang main berapi ke apa? Kan ada lampu-lampu tu kan? Betul. Pap. Dia tangkap kereta sebelah tu, yang belah tu. Tapi kalau dia tak masuk kereta, tapi tak ada lah. Ada lah. Aku risau. Aku geram tadi. Dia yang mula-mula bagi dia memang. Tapi kita dekat belah kiri kan? Belah kiri tak benda, kiri tak apa. Memang dia tangkap kereta tu. Kita sambung lagi perjalanan setelah mengisi minyak dekat Pendalingi ni. Tadi target nak pergi ke ini lain untuk mengisi perut yang kelaparan di Broje dah kelaparan tu. Masak lomak cili api. Okey, sekarang pukul 11 dan kita tengok. Okey, sekarang perjalanan dah 324 km pukul 11 malam dekat RNR ni lah sekarang ni. Kita tengok apa yang ada dekat RNR ni. Apa ada? Titik Salai ada, titik Salai. Titik Salai ada. Titik ada, titik. Titik Salai ada sini. Baik. Kuek. Tak ada air. Ni air tulis. Air tulis. Ini salah masak lemak. Kawan, lepas tu ada potong laksa bakso kerja mereka di Bihonsop. Potong laksa Bihonsop. Tak Bihonsop. Bihonsop satu. Bihonsop tak ada. Tak ada. Dia kata ada. Ada ya? Ada. Abang pergi sini ke? Tadi kita nak balik. Dah balik. Yang ni kelakar. Atau makan apa Pak Dam? Kari. Ni kari. AS. Kena Oh. kari dah. Iyalah. Sedap dia. Memang lah, kau makan burger tak kenyang. Tadi kau tu lapar sangat. Grab order. Sedap. Dah makan roti. Yang buat pemanis ni ke? Okey lah. Kita makan mi honsop. Ni apa nama? Mi honsop. Kita makan mi honsop. Buat walaupun nak makan nasi berat sangat. Nanti kan takut ngantuk mata, tak boleh nak fikir panjang. Buat motor tersungguh-sungguh, jadi kita makan yang agak ringan-ringan jugalah. Apanya dah siapa makan tu? Dah nyandor dah. Dah nyandor. Masak lemak ke bang? Lemak, daging. Daging salai. Mantap. Okey, kita makan dulu. Nanti kita sambung lagi perjalanan kita. Masuklah.
Alhamdulillah dah selesai makan, solat jamak sekali dekat arena ni. Teruskan perjalanan. Kalau berhenti di kurang dalam agaknya 1 jam juga dah sini Dah pukul 12, 8 minit. Dah kenapa pula? Salah pula dah. U-turn balik dah. Belum sampai jangan puji dulu dah. Kena ada Kuala Lumpur apa? Apa ni? Sepatutnya belah sana ya. Okey, alhamdulillah dah sampai dekat KLCC. Inilah dia yang tempat dituju. KLCC guys. Dah habis dah. Yeah. Macam mana perjalanan kita kali ni? Okey, alhamdulillah syukur buat julung-julung kalinya baik ke Syomot sampai KLCC, ke guys. KLCC betul. Ride pun agak pelik hari ni pukul 7 baru lepas isyak dengan maghrib dengan isyak dekat yang sebelah arena nilai. Sampai berapa ni? Ni kurang lebih jam menunjukkan 12:59 minit pagi. Kira on target jugalah Okey lah, pasal kita betul lah. berhenti tadi pun banyak Okey. berhenti. Jadi minta tolong abang YouTuber zoom atas sana. Ya, itu dia. Api pun dah mati. Bukan kaleng-kaleng. Aku dah cakap dah. Dia dah tutup lampu boh. Serius nampak tu. Mana boleh. Bukan lampu lah. Belanja lah sikit bro. Tu jadilah. Lagi mal. Kita punya abang GPS kita pun bertindak cemerlang juga. Baik. Tapi tak boleh puji. Puji salah lempang. Awak puji awal sangat. Hidup sadan tu. Salah. Apa? Demi sekeping gambar. Apa kau buat boh? Mahal lah benda ni. Ini fotografer bayar mahal dah. Macam mana Mak Tam? Dah sampai sini? Okey. Perjalanan okey? Okey. Motor okey? Motor okey semua. Alhamdulillah. Sampai juga lah. Dah dibincangkan lebih kurang dalam sebulan lebih juga. Masing-masing fotografer tiba-tiba jadi profesional lah. Waktu aku pelik tu kan. Tiba-tiba profesional tu. Baik kau tidur kat sini je boh. Jaga orang nak keluar. Jaga. Bik, macam mana Bik? Okey, jalanan. Mantap. Motor okey? Demi Cuma sekeping gambar. Cik keras kematu je lah. Okey, punggung dia okey tak? Pokok okey. Okey. Punggung petak. Kerah yang punggung dia. Okey, nampaknya penyerahan baju yang 2 tahun tertangguh. Betul nampaknya ni dia. Sak ayam Sak ayam FC bukan tipu Aku rasa yang tu pun aku sembelih ya. Baik. Tapi kat sini tak nampak lah belakang tu tinggi sangat.
Wah, ini nombor 2 ni, Defender ni. Lemel lah. Kita cari parking. Kata parking halal. Masuk je kata halal. Ha? Kata parking halal. Halal? Tak ada dah tutup ah. Okey, sekarang dah sampai dekat Jabatan Saloma. Tapi jabatannya tutup. Salomanya tak ada. Betul lah. Lampu pun dah mati dah. Kalau tak Lampu cantik mati. tu. Aku dah cakap dah apa. Jabatannya kena ambil orang. Serius Besok pagi baru pulang balik. Aku dah cakap dah. Malam sampai lewat memang tutup. Lampu KCD pun tutup tadi. Kita jumpa kawan-kawan kita daripada Johor. Daripada mana? Saya Selangor. Oh, Selangor. Saya Johor. Dia Johor. Asal orang Johor bawa motor? Tahu jalan dia? Tak apa. Oh. Baik. Ada YouTube ke? Ya, ada. Ada. Masuk YouTube ni? Asli channel. Kena subscribe. subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe guys. Nak naik Jabatan Saloma. Jabatan tutup. Ni kata orang betul lah. Dia takut orang macam gelandangan ke apa tidur situ kan. Oh, ya ke? Nampak tu ah. Dia macam pelik kita je landangan. Itulah, memang lah. Takutlah macam korang takut nanti kita orang tidur kat situ. Nampak tu ah. Kalau tak berapa bunyi cantik dah. Iyalah, lampu pun dah tutup dah. Ini macam salah hari lah kita setting. Malam dah betul lah malam. Dah betul lah. Tapi lewat Dah sangat. lebih malam dah. Ini pasal makan Kak Yung ni sup tadi dah lambat. Dah kau minta nombor telefon pula dah. Ambil gambar dekat depan ni nampak penuh KCC. Betul. Jati. Kalau tak ambil dekat Salomon ni. Ya dek, terima lagi. Mari, kucing tak ada bunyinya. Baik. Ada belon lah. Memang kita punya ni. Dapat belon lah. Itu kek. Belon lah. Itu kek dapat, belon dapat dah. Ini baru jadi. Kau ambil ni Mickey Mouse. Aku cari yang lain. Spiderman lah. Aku dah punya. Ada Spiderman ada lah. Ini Spiderman. Bang, RM3 bang. RM3. Belon bang. Murah bang. Bang. Ada love dah. Biar rugi bang. Asal habis barangnya bang. Asal jadi duit bang. Kat kapok lah. Abang ikat kabok lah. Belon dari Palembang bang. Alright dah. Settle sesi bergambar dekat depan KCC ni. Nak masuk Jabatan Saloma tak boleh tutup. Jadi kita nak pergi ke Skincam lah ni, nak tidur kat sana. Gelandangan dah kita. Dah. Baik Kalman Okay bang, jumpa lagi bang. Baik. Kejap, terima kasih Assalamualaikum. Alhamdulillah. Lepas saja nak bergambar dekat KLCC ni. Nak pusing pergi ke rumah yang kayu yang viral tu. Mungkin tak sempat kot nak cari jalan dari dalam tu. Kita terus nak pergi ke Skincam pula. Nak tidur kat sana. Pasal jam pun dah mula, dah masuk 2 pagi ni. Besok nak jalan jauh lagi. Sekarang ni dekat Petronas Lata, Kundang Lata. Lata Kundang ke Kundang Lata, itulah. Top up minyak sikit. Tak banyak pun tadi, dalam RM3 je.
Dah lalang singgah Petronas ni. Mengucil. Arah Kuala Selangor. Arah Kuala Selangor. Lagi berapa lama perjalanan kita lagi ni? Lagi 60 kilo. 60 kilo 52 minit. Ini kalau bawa 16 ni sekejap je, setengah jam. Kejap tuanku. Dia kata, dia cakap dekat dengan Menara Condong tu kalau nak makan tengah hari ada kedai mamak gulam. Terlintas. Kata hari. Gulam berasul, not bad kata dia. Okay, sama lagi perjalanan. Kita dalam 60 km lagi Sekincan. Dah 2.44. Kita dah berjalan 409 km. Mata pun dah pedih-pedih dah ni. Okay, sekarang dah sampai Masjid Jamil Hasanat Tanjung Karang. Ini menjadi ini Sekincan dia ni. Ini Sekincan dia. Tanjung Karang Aku tak jumpa pun standboard Sekincan. Boleh lah. Sekincan ni, Sekincan dalam 6 kilo lagi depan. 6 kilo depan. Boleh lah sini. Tu pun dah bergerak dah. Sudah mengalir lagi tak? Tu lah. Menjam perjalanan oi. Akhirnya dapat juga pot dekat Masjid Tanjung Karang ni. Ini jangan lupa tulis kedatangan sini. Orang pendaftaran ahli karya. Nampak terus dapat borang ah. Terus dapat terus borang. Ahli karya tu. Tanjung Karang tu. Sebab ni dulu pot. Allahu Akbar. Allah, nikmatnya dapat baring. Sedapnya. Kat situ baik. Mana siapa? Okeylah, tidur dulu. Sambung besok pagi insya-Allah. Mudah-mudahan dapat bangunlah pagi. Tapi dapat bangun dah rasanya, ada orang datang kan. Jarang tak dapat bangun tu. Okeylah, jumpa besok pagi. Assalamualaikum. Mantuknya.